Dulu duit masuk bukan tak masuk, tapi tak tahu ke mana duit tu. Sebab sendiri nak belanja ataupun nak beli apa-apa aja, kita just beli je. Nama saya Muhammad Rosli bin Saad, pengasas kepada Pusat Rawatan An-Naim Jitra. Tahun ini genap 15 tahun berkecimpung dalam bidang ni. Sebelum tu sebab saya tak join mana-mana pun untuk berguru ataupun kelas mana-mana. Jadi semua kena sendiri. Tapi apabila berkat saya belajar dan bentuk ilmu dengan Fani Ivo tu, di situlah titik mulanya. Sejak saya join tu memang tekad saya betul-betul lah. Jadi itulah hasil saya untuk 2024 tu. Akhirnya saya boleh cecah 1 juta pertama dan berjaya juga buka cabang yang kedua. Bila saya belajar ni, saya banyak pengurusan lah. Sebab dulu duit masuk bukan tak masuk, tapi tak tahu ke mana duit tu. Sebab sendiri nak belanja ataupun nak beli apa-apa, kita just beli je. Tapi apabila kita dah belajar pengurusan, saya dah mula ada manager untuk account, ada HR, lepas tu saya ada orang yang handle marketing saya. Di situ pengurusan lebih teratur. Jadi itulah impact bila saya bentuk ilmu tu. Bagi saya banyak sekali ilmu-ilmu yang sebelum ni kita dah buat, tapi kita tak perasan yang benda tu salah. Dari segi pengurusan staff, dari segi pengurusan masa, macam mana saya nak automate, saya dah sikit-sikit keluar daripada operasi. Di situ yang buat saya nampak hala tuju dan saya boleh nampak Pusat Rawatan An-Naim ni macam mana saya nak bentuk dia dan nak besarkan dia. Itu yang Fani Ivo ajar saya. Bila kita nak ambil staff lah, kita tak muat je, tak ada skill test, tak ada detail background check. Datang satu, semua juga ambil satu, dan bermacam-macam. Ada kerja sehari, ada kerja setengah hari, ada kerja seminggu berhenti. Jadi sebab tak dapat yang tepat. Lepas tu pula saya dapatkan marketing manager. Di situ orang kenal Pusat Rawatan An-Naim tu. Alhamdulillah. Kesilapan yang saya pernah buat adalah saya tak ada ilmu, kan dengan redah aja. Bila kita nak berniaga ni, betul kena ada ilmu macam mana nak urus perniagaan tu dan macam mana kita nak ke jalan yang betul. Kalau kita tak ada ilmu, tu memang kesilapan besar. Kita langgar dinding, kita bawa keluar duit banyak-banyak. Itu satu kesilapan bagi saya. Tahun 2024 tu semua penat lelah saya lah. Saya betul-betul berkorban. Saya beritahu isteri saya, tahun 2024 tu tahun yang saya betul-betul nak fokus dengan perniagaan. Bila dapat saya 1 juta tu, saya kata dia bukan untuk kita angkuh, bukan untuk kita bangga, tapi kita membuktikan kita pun boleh buat macam mana orang lain buat. Bila kita jadi usahawan tu, kita jadi peniaga ni, selalunya memanglah kalau kita rasa income kita tinggi, kita rasa macam kita ni hebat sangat. Sebenarnya kita tak payah ego. Yang penting sebenarnya bila kita ada ilmu, kita berniaga dan kita akan rasa lebih tenang. Itu penting. Usahawan sana nak berniaga, cari je ilmu. Itu cukup penting. Usahawan-usahawan semua, kalau nak dapat 1 juta pertama untuk perniagaan kita, mestilah join RYBS Fani Ivo.